Hai korang, masih ramai yang rindu Chef Shah kan? Sini mari. Chef Shah nak kongsi resepi gulai sotong sumbat telur masin guys. Yang pasti korang akan berpuas hati bila dah siap nanti. Itulah adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk masak gulai sotong sumbat telur masin guys. Tak banyak pun bahan-bahannya kan? So, Salam guys, bersama sekali lagi dengan saya Chef Shah dan juga Chef Faiz Meletup Kebabu. bukan main semangat lagi Chef Shah dengan Chef Faiz. Yelah dah lama tak buat video masak-masak kan. So mana-mana yang belum pernah merasa produk Chef Shah, korang kena cuba guys. Chef Shah dah ada keluarkan produk-produk yang terbaru seperti salted egg golden skill lah, kurang acam meleleh lah. So kita kembali kepada masakan kita. Mula-mula sekali korang sumbatlah sotong kita dengan kuning telur masin Kuning telur masin tu korang kena rebus dulu. Baru jadi macam itu. Selepas tu korang masukkan balik kepala sotong tu semula. Ingat kepala sotong, jangan kepala haiwan lain pula. Lain jadinya. Selepas tu korang cocoklah kepala sotong tu dengan pecokel gigi ke, lidi sate ke, supaya tidak tercabut. Kemudian korang kukus lah. Nampak comel je kan periuk kukus Chef Shah ni. Muak-muak je tu 3 ekor. Kukus jangan lama, dalam 2-3 minit sahaja. Okey guys, untuk bahan-bahan kisar kita mulakan dalam 10 batang cili padi hijau, 3 biji bawang merah, 6 ulas bawang putih dan juga 1 inci halia guys. Nampak tak tu? Ni semua sukatan untuk 3 atau 4 ekor sotong ya. Lepas tu korang masukkan sikit air. Korang blender lah sampai lumat. Okey guys, nak tumis ni korang kena ada minyak. Tak ada minyak macam mana nak tumis? Korang tumis lah sampai kita punya bahan matahari tu pecah minyak guys. Selepas tu korang masukkan dalam 1,5 teh serbuk kunyit. Masak gulai kena ada serbuk kunyit. Lepas tu korang masukkanlah pula dalam 1 batang serai yang sudah disimpul mayang, 1 batang bunga kantang yang sudah dipotong 2, sedikit daun limau bagi menyedapkan bau-baunya, dan juga daun kesum. Korang ingat apa? Asam pedas je boleh masak daun kesum. Masak gulai soto pun boleh cik Kia oi. Lepas tu korang masukkanlah sedikit air guys. Tu korang kacau lah sampai dia mendidih. Okey, di sini Chef Shah menggunakan paste asam jawa daripada Adabi guys. Memang sedap. Lepas tu korang masukkanlah dalam 1 sudu teh garam, 1 sudu teh perasa. Dah mendidih tu, korang masukkanlah pula santan segar guys. Ini bergantung pada korang Kalau korang